Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi semua sihat hari ni? Sihat. Dah makan semua dah sebelum datang ke sesi tadi? Belum ni. Oh, tak makan lagi? Tak makan lagi. Awak tak makan dulu, saya kira lapar pula. Tak apa, saya lagi nak keluar dengan kawan. Okay, tak apa. Make sure lepas habis sesi ni terus makan lah nak. Okay. Jadi sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih dulu kepada awak semua sebab sudi hadir pada sesi kita pada hari ini. Dan macam yang awak semua dapat tengok, sesi hari ini saya rakam adalah bertujuan untuk saya serahkan kepada penyelia saya untuk tujuan penyeliaan. Jadi awak semua okey ke? Okey. Selesa sekarang ni? Keadaan bilik ni, suhu semua macam mana? Okey? Okey ya? Sure okey ke? Tadi nampak macam gosok-gosok hidung semua? Sebab macam ni habu ya. Habu. Okay. Kalau rasa macam sejuk ke ataupun kedudukan jarak ni terlalu rapat ke, boleh bagi tahu dekat saya cuba adjust mana yang boleh. Okey? Jadi sebelum kita lanjutkan kepada sesi kita ni, saya nak bagi tahu lah tujuan kita adakan sesi pada hari ini adalah untuk saya tengok perkembangan dan juga perubahan yang awak semua dah buat daripada sesi yang lepas, dan juga untuk saya tengok dan juga untuk kita sambung semula apa yang telah kita bincangkan pada sesi yang lalu. Okey, sure okey? Okey. Jadi jadi sebelum kita masuk pada sesi seterusnya, saya nak tanya, adakah semua masih ingat peraturan yang telah kita tetapkan pada sesi yang lalu? Boleh seorang-seorang ni terangkan ke? Jangan mencelah bila air lain tengah bercakap. Okey, lagi? Jangan main phone. Jangan main phone. Okey, lagi? Kalau nampak ahli tu sedang menangis, kita tak boleh sentuh dah. Kenapa ya? Macam nangis pribadi. Okey. Lagi? Ada lagi? Hormat penceritaan dan tuan pandangan orang lain. Okey. Lagi ada lagi tak? Minta izin kalau nak pergi landas. Minta izin nak pergi landas. Lagi ada lagi? Lepas tu cerita ni tak boleh, apa yang kita bincangkan dalam sesi ni tak boleh kongsi dekat orang luar walaupun baik. Okey, betul lah tu. Memang apa yang awak semua cakap tu memang kita dah persetujui pada sesi yang lalu lah. Okay, jadi saya nak ingatkan semula, apa yang kita kongsikan dalam sesi hari ini adalah kekal sulit dan rahsia. Dan apa yang awak nak ceritakan, awak boleh ceritakan sahajalah. Awak boleh bebas cerita setakat mana yang awak rasa selesa tanpa ada paksaan daripada mana-mana pihak. Okey, jadi saya masuk sedikitlah tentang bagaimana proses kaunseling ini dijalankan. Jadi macam yang kita dah saya bagi tahu hari itu, sesi kita akan dijalankan selama 1 jam 30 minit hingga ke 2 jam bergantung dengan masalah masing-masing lah. Okey, lepas tu masalah ni pun hanya terhad kepada dalam bilik ini sajalah. Maksudnya lepas daripada keluar pintu ni dah tak ada cerita dekat orang lain lah. Melainkan kalau saya terpaksa refer kepada pihak yang lebih berkuasa. Contohnya kalau masalah kamu tu, kamu mencederakan diri sendiri, mencederakan diri orang lain, ataupun masalah tu saya dah tak dapat tangani. Contohnya saya perlu refer kepada pihak yang lebih berkuasa, contohnya polis, mahkamah dan juga hospital. Okey, jadi setakat ni semua faham Okey. Jadi untuk sesi pada hari ini, sebelum tu saya nak tanya, masing-masing masih ingat ke nama masing-masing? Ingat Masih ingat Okey, kalau sebenarnya Zahira masih ingat semua? Ingat boleh senaraikan satu-satu nama tu? Boleh. Depan saya ni Aina. Okey. Yang kedua ni Alia. Okey. Ketiga ni Mirza. Okey. Yang hujung ni Syuhada. Okey. Yang tengah ni Syakira. Betul lah tu. Semua betul nama masing-masing ya? Yang lain kalau saya tak tanya pun ingat kan? Okey. Jadi sebelum kita lanjutkan dengan aktiviti yang saya dah plan untuk buat hari ini, macam minggu lepas kita dah dengar masalah masing-masing daripada Zahira dan juga Syuhada. Jadi boleh tak kalau tak keberatan kita nak dengar, boleh tak Zahira dengan Syuhada kongsikan apa perubahan ataupun penambahbaikan yang dah dibuat daripada sesi yang lepas? Okey, macam saya cerita sebelum ni, saya ada konflik sikit lah dengan kakak saya. Sebab hari tu kami bergaduh sebab kami ada berebut satu barang yang macam dia ada limited tapi masing-masing nak kan.
So dari situ kami gaduh lah sebab benda tu je. So apa yang perkembangan saya, apa yang saya dah cuba buat dengan kakak saya tu, kami cuba slow talk, kan, bincang macam apa kata kita share barang tu. Macam seminggu dia guna barang tu, and then minggu depan saya pula guna. So bila kami buat macam tu, masing-masing dah bersetuju, so dah tak ada lah konflik tu dengan kakak, dah tak gaduh dah lah. Dah tak gaduh lah. Jadi hubungan sekarang tu macam mana? Hubungan dah okey, dah macam biasa balik. Dah tak bergaduh macam teruk dulu lah, sebab hari tu gaduh pun tak bercakap lebih kurang seminggu lah. Okay. Jadi Zahira macam Zahira cakap pun minggu lepas, bila tak bercakap tu jadi rasa macam tak seronok lah kan, sebab kakak sendiri kan. Sebab benda tu sahaja, benda tu bukan yang penting sangat pun. Betul. Jadi kalau nasib baik kan Zahira pun sedap kata benda tu tak penting. Ni kadang-kadang ego masing-masing kan bila melibatkan adik-beradik ni. Jadi Syuhada pula, saya pula berkaitan dengan isu iaitu mak saya jenis syatang tu, yang selalu macam kan dia jenis yang termelenting ke ataupun dia macam kan secara tak sengaja dia akan menyakitkan saya pun dah cubalah macam bercakap kan, seperti yang adik lain bagi tahu kata cuba cakap elok, mungkin mak tu tak tahu kan, tak sedap ke apa kan. Saya pun dah cuba, lepas tu mak pun macam kan, oh dia macam dah tahu dah, oh benda ni dia buat menyakitkan hati saya. Lepas tu dia pun macam berbaik-baik dengan saya. Lepas tu minggu lepas saya balik, saya kena outing dengan mak saya. So sekarang hubungan dengan mak pun dah makin baik. Dah makin baik dah. Mak pun macam kan kadang-kadang dia hati-hati. Lepas tu kadang-kadang dia tanya, oh yang ni okey ke cakap macam ni? Bagus dah. Macam dah consider perasaan tu kan. Alhamdulillah. Macam dah mak generational jenis emotional ni. Biasalah anak-anak dia emotional cepat sikit kan. Okey, tak apa, itu memang normal dalam kalangan family kita sendiri kan. Okey, jadi sebelum saya masukkan aktiviti, sebelum saya teruskan pada aktiviti kita ni, saya nak minta semua orang untuk gunakan satu perkataan ataupun satu objek untuk jelaskan bagaimana perasaan awak hari ini. Secara ringkas saja. Kita fikir dulu apa objek ataupun satu perkataan. Tak kisah objek apa-apa kan. Tak kisah. Boleh tak bagi contoh sikit macam mana? Okey, contohnya hari ni saya nak guna perkataan nervous. Sebabnya saya kena buat sesi hari ni, kena record sebab untuk silakan. Kena pilih perkataan. Perkataan dia satu perkataan, and then terangkan secara ringkas saja. Okay. Perkataan boleh, objek pun boleh. Apa-apa saja. Siapa-siapa yang dah ready sekali boleh terus cakap. Rasa saya pilih awan kot. Awan, okey. Kenapa awan? Saya rasa mendata. Mendata. Kenapa mendata? Nak happy tak sangat, nak sedih pun tak sangat. Dia macam ada dua-dua. Macam tu. So tu lah perasaan saya. Dia macam tak tahu nak lebih pada happy ke nak lebih pada sedih. Gitu. Okey, faham. Ada soalan nak tanya ke siapa-siapa ke? Ataupun nanti nak teruskan dengan aktiviti kita? Boleh, okey. Lagi? Kalau saya pun macam Alia kot, saya rasa. Sebab esok kan New Year kan. Satu hari bulan. Okey. Tapi hari ni rasa macam tak, bukanlah tak best, tak seronok. Dia teruja nak masuk tahun baru kan, nak achieve benda yang baru kan. Kita ada plan-plan kita yang kita nak capai kan untuk next year. Tapi hari ni rasa macam 50-50 dah. Rasa seronok dan teruja. Separuh lagi rasa macam sedih, rasa macam tertekan sebab assignment banyak lagi yang tak siap. Walaupun sekarang dah week ke berapa kan. So banyak lagi nak kena kejar-kejar due date macam tu. Tapi mau puasa esok New Year tu. Tapi malam ni dah orang santai-santai. Kita dah stress lagi buat semua assignment ni. Jadi satu perkataan tadi apa? Saya tak dengar lagi satu perkataan tu. Banyak perkataan ni. Satu perkataan ni untuk menggambarkan hari ini. Jalan tak straight. Mendata juga. Jalan tak. Menantang kot straight kot. Jangan tak kot. Jalan tak. Okey. Okey,
jalan tau. Okey, yang lain pula. Okey, Zahira. Saya pilih hujan. Hujan. Okey. Sebab macam Syakira kata tadi, esok kan New Year. New Year tu tarikh yang sama birthday mak saya. Jadi saya tak boleh sambut, tak boleh balik. So hujan tu macam sedih lah. Okey, signifikan, sangat signifikan. So maksudnya hari ni lah. Malam ni pukul 12. Saya ingat nak call mak saya lah. Nak sedih. Adik-adik lain semua boleh Adik kat sambut. rumah masing-masing. Tak apa, tak apa. Nanti nak balik dah kan? Tak lama nak balik dah kan? Ya, betul. Okey. Jadi Jadi orang mana tu? Saya orang Kedah. Kat mana? Saya sama. Saya Sungai Tani. Oh, dekat-dekat. Dekat ah. Kulim. Kulim. dekat je tu. Boleh jumpa. Nanti boleh bila. Next apa pula? Aina. Saya mungkin perasaan sekarang tengah berangin kot. Berangin lah. Kenapa tu? Sebab macam semua kata kan esok ni dia. Tapi sekarang mood dia lain kita tak. Kenapa tu? Satu beban kerja. Beban kerja. Stres dengan dengan perangai orang. Okey. Jadi sekarang okey ke emosi boleh? Boleh lah ikut. Boleh ya? Teruji jugalah. Okey. Kalau ada macam masa terganggu kau boleh inform je kita Okey. Jadi Mirza, ada question? Kalau saya bunga. Bunga kenapa bunga? Kalau bunga kan waktu mengecut kan dia macam tak lawa. Bila menggembar kan lawa. Esok kan New Year saya berharap tahun baru ni saya akan menggembar dengan Bunga syuhada. Okey, okey. Next Mirza pula. Tadi awan, ni hujan, angin, bunga. Hari berdata dia Jalan Kalau Mirza kan, Mirza ambil pelangi lah. Kenapa pelangi? Sebab hari ni saya dapat bunga. So hari ni dia happy sikit lah. Dapat bunga favourite kan. Bunga tu daripada siapa? Daripada kawan dia. Kawan je, kawan special lah. Tak. Sekarang mungkin tak. Nanti mungkin akan special. Kita tak tahu kan. New Year, New Mirza kan. Sama orang yang ramai. Jadi kita dah dengar macam mana perasaan masing-masing hari ni. Ada yang guna objek untuk terangkan perasaan dia, ada juga yang guna perkataan untuk terangkan perasaan dia. Okay, jadi semua kalau kita teruskan pada aktiviti kita pada hari ni boleh? Boleh. Okay, jadi aktiviti hari ni saya ada sediakan mainan. Contoh banyak mainan lah dalam ni. Jadi saya akan letak dekat bawah ni untuk awak semua pilih salah satu mainan saja yang signifikan dengan diri ataupun hidup awak. Signifikan tu macam mana tak? Contoh satu barang tu ada pengalaman bermakna yang awak tak boleh cerita, yang Alia tak boleh ceritakan secara terus. Tapi menggunakan mainan tu mungkin boleh ada Gambarkan. apa yang nak gambarkan. Okey. So boleh pilih tu. Wow. Nah, jangan rasyik, boleh. Jangan rasyik ambil masa anda. fikir. Dia nak main. Wow. Boleh tak Elok siapa ni? Boleh capai kat dia. Pulang rambut kat dia. Tak boleh buka kan? Boleh ni. Bosok je. Lagi mana ada ni? Balik kampung. Lagi tadi balik sekarang. Nak balik kampung kan? Dari mana ni ada dia? Ni Su, kena dengan su. Ni entah mahkota ke rantai. macam rantai. Macam rantai kan. Apa ni? Nampak macam Rantai. rantai. Tak, tapi kena dengan su dia warna dia. Dia pakai Oh, bisa gari pandang. Maksudnya dah dewasa je. dah luas.
Sudah diri dah. Ini apa? Tapi dia dah. Berdiri ada tahan ni. Berdiri. Ini apa dulu? Memang punya dia. Oh kan? Barbie tu tadi lagi. Barbie. Hipo. Hipopotamus. Hipopotamus. Zahira macam nak membeli. Dia macam lambang mata. Tapi Saya saya nak ambil Barbie. Barbie Okey. Jadi semua dah. Saya nak ambil ni. Oh boleh. Oh Ali tak ambil lagi. Okey. Tak apa ambil masalah. Ni pun macam menarik. Dua-dua. Ni ada carrot dia. Satu ya. Kan? Dia tak- Macam Saya ni nak, nak tapi Tokyo lah tapi tengok. nak ambil haiwan. Cuma tak tahu nak ambil haiwan apa. Ni. Ni siput. Ni ke banyak ni? Belum ikut ada. Okey. Okey. Jadi semua dah tetap ambil mainan masing-masing. Jadi mainan kat bawah tu kita biarkan dulu Okey. Jadi okey Hasan Najah nak tanya dululah. Apa perasaan awak semua bila nampak mainan banyak-banyak dekat bawah tadi tu? Kita expect yang dalam sesi boleh main. Macam selalunya Alia expect macam mana? Sebab saya ni macam cerita masalah aja. Tak ada aktiviti apa-apa dah kan? Okay, memandangkan ini pun first time Alia join sesi kan? Tak pernah join counselling sebelum ni kan? Okay. Yang lain tadi kata teruja tadi? Mirza kata teruja, kenapa? Sebab lama orang tak tengok mainan. Oh lama tengok mainan. Tiba-tiba banyak mainan pula. Okay. Zahira rasa tadi seronok Seronok. So macam nak main je semua tu. Nak Tapi main. tak cukup masa sikit. So pandang set lagi lah. Saya habis lagi boleh main jenggot. Betul. Jenggot kan? Aina pula rasa apa bila tengok mainan semua tadi? Mula-mula rasa macam nak ambil apa. Sebab nak kata Sebab Aina yang paling awal tadi yang ambil dari start awal tu. saya ambil ni sebab ada benda yang Relate lah. bagi maksud lah. Bagi maksud. Okey. Syakira pula Sama juga ambil benda ni ada maksud yang sirat. ada maksud tersirat. Okey. Sagi kita dengar masing-masing. Syuhada pula rasa macam mana? Rasa teruja sebab jarang nak pegang sendu. Jarang nak pegang senduk. Maksudnya apa tu kalau kita boleh cakap ada? Tak mau kata apa-apa. Tak mau kata apa sebab sama juga. Okey. Jadi untuk aktiviti kita pada hari ni, Najah minta awak semua pilih satu mainan saja adalah untuk bercerita apa permainan tersebut yang memberi pengalaman bermakna untuk diri sendiri. Okay, jadi ada siapa-siapa yang nak kongsikan dulu? Siapa-siapa sahaja yang willing to share? Saya Syuhada. Okay. Saya cerita pasal saya ambil senduk ni sebab waktu kecil kan saya jarang nak pegang senduk. Waktu besar pun jarang. Sebab mak saya suka masak. Lepas tu kan bila saya nak menolong ke apa kan, tapi dia macam tak bagi. Okay. Sebab saya ni suka membuat gangguan. Right. So macam kan, macam mana nak cerita? Tak apa. Ambil masa Syuhada nak ni. Syuhada ada berapa adik-adik tu? Saya nak tunggal. Oh, Gangguan macam mana yang Syu kata tadi tu? Syu selalu ganggu mak Syu macam mana? Waktu masak suka kacau dia. Bukan, dia macam kalau macam nak tolong persiam macam kan tak reti kan. Lepas tu macam kan kepala jadi tiga. Kepala ikan lah maksudnya. Kepala Lepas ikan tu, semua. lepas tu mak Syu pun kadang-kadang macam kan. Kadang-kadang Syu pun macam kalau pegang pisau luka ke apa. Lepas tu mak Syu pun macam kan tak bagi dah. Oh, okey. Pernah jadi peristiwa kot waktu Syu umur 6 tahun kot. Syu pergi dapur macam nak masak Maggi dah kan. Oh, 6 tahun dah semakin Maggi dah. Macam best kan sebab mak kan selalu pergi dapur masak kan. So macam nak tengok masak Maggi macam best. Tengok TV kan. Ketuk-ketuk Ramadan. Ketuk-ketuk Ramadan. Gen Z tahu tak tahu Gen Z. Lepas tu nak potong lah sayur kan. Lepas tu terkena. Lepas tu mak Syu pun
tak bagi dah Shu macam ni jejak dapur. Tapi Shu macam minat masak. Tapi faham je kot sebab anak tunggal kan. Sebab mak dia dah tak ada anak-anak yang lain. Satu-satunya anak dia. Protective sikit kan. Jadi dia macam Mak Shu selalu macam protektif lah terhadap Shu. Nak jadikan cerita macam kan. Dengan Shu lah dua-dua kan. Shu pernah terpatahkan kunci bilik kan. Lepas tu kan mak dengan Shu pernah mai tau daripada Pulim ke sini. Yo nak duplicate kunci. Sedangkan Shu dah bagi tahu dah kata Shu boleh je pergi sendiri kan. Nak sapu ke nak kawan ke apa kan. Tapi dia tetap mai. kat you ke ni? Waktu semester berapa tu kalau boleh tanya? Waktu semester 4. So bagi tahu on the spot lah dekat mak dengan ayah. Cerita je. Syokir lah. Tapi Syu ambil masa nak tenang dulu ke? Okay okay, jadi macam yang Syu dah cerita tadi, dia ambil senduk tu sebab ada pengalaman waktu kecil lah. Dia nak menolong mak dia nak masak. Contoh konon-kononnya nak masak kan, tapi selalu kena larang sebab macam mengganggu lah katanya kan. Kamu macam ni Aisyah selalu jual bagi cedera tangan Okay, sebenarnya yang tersiratnya adalah mak dia tak nak Syu tu tercedera kan. Sebab yalah kecil-kecil dah pegang pisau, bahayalah kan. Kita pun tak tahu apa benda boleh jadi. Tambah kita yang besar pun boleh luka, tambah yang budak-budak kecil pun macam boleh jadi luka lagi teruk kan. Okay. Jadi Syu ada apa nak tambah lagi ke? Sekarang tak boleh ikut saya. Okay, tak apa. Jadi kita biar Syu bertenang dulu. Kita teruskan dengan ahli lain lah. Ada siapa-siapa yang nak kongsi? Saya kot. Okay, Alia. Alia nampak macam sangat bersemangat Alia. Sebab apa yang cerita macam beza dengan saya. Okay. Saya pilih dengan ni pun sebab nak menggambarkan diri saya sebenarnya. Okay. Walaupun yang ni haiwan, saya manusia. Cuma nak kata perangai dia, kalau kita tahu haiwan ni memang slow kan jalan. Slow. So Alia rasa macam Alia macam dia. Alia tak buat apa yang diharapkan oleh keluarga tu. Macam saya cakap parents ni expect lebih, faham tak? Maybe sebab Alia nak sulung. Jadi ni Alia macam tak mampu jadi macam anak orang lain. Tapi sedangkan Alia rasa macam Alia dah buat dah macam-macam dah. Maybe macam-macam tu tak mencapai expectation keluarga kot. So sebab tu lah Alia rasa macam bukan nak jadi macam dia, tapi Alia macam dia. Macam Syu kata tadi, macam keluarga dia protektif. Alia faham je kalau sebab Syu nak sulung anak kan. Maybe Alia nak sulung, parents tak adalah dia tak protektif. Cumanya apa-apa memang semua benda Alia kena buat sendiri. Kalau Alia nak minta tolong, macam kalau pasal kunci tu pun macam mustahil, macam tak ada dalam senarai pun, macam tak patut pun Alia cerita. Kau faham tak? Lepas tu tambah pula cuma ayah je kerja, mama tak kerja. Kalau ayah pun kerja macam kerja sambilan je. Jadinya ayah pun macam terpaksa kerja. Macam lepas kelas ayah kena kerja. Untuk cari duit. So ayah tak nak minta duit ayah dekat depa. So kalau ayah minta, dia macam faham lah minta tu. So ayah macam sangat-sangat berbeza. So ayah macam kenapa ayah tak boleh ada keluarga yang macam Syu. Yang disayangi, yang dijaga. Tapi itu Okay. Jadi macam apa yang kita dengar Alia share tadi, dia pilih haiwan siput sebab nak menggambarkan perangai pula. Alia anak sulung tadi Alia cakap kan. Kalau boleh tahu Alia berapa beradik? 5 beradik. Alia masih kecil-kecil lagi semua kan? kecil-kecil. Tapi sekolah rendah ada, sekolah menengah ada, yang masuk U pun ada. Oh, dah ada yang masuk U lah. Degree ke atau Diploma. Diploma. Okay. So macam Alia juga macam mempersoalkan jugalah kenapa keluarga dia tak sama macam Syu yang sangat protektif. Kalau boleh Najah tahu,
yang Alia nak daripada parents Alia tu macam mana? Alia nak, okay, Alia dah usaha, contohnya kalau dalam exam, Alia dah usaha untuk Alia dapat dekan setiap SEM. Alia dah usaha and Alia dapat. Tapi parents Alia macam, oh, dekan je kan, macam tak, benda tu tak penting. Yang penting sekali duit untuk keluarga, faham tak begitu? Walaupun kalau orang lain, kalau tengok bila kawan-kawan lain yang dapat dekan, oh, parents cakap congrats, dapat bunga, dapat hadiah. Tapi kalau Alia, family macam, bukanlah Alia nak menaikkan pun, cuma dia faham tak, Alia nak rasa dihargai juga sebagai seorang anak. And duit yang Alia kerja sebenarnya bukan 100% untuk Alia. Alia bagi juga kat adik-adik dia. Sebab Alia pun tahu dia pun tak kerja, Alia je yang kerja. Jadinya Alia macam Alia bagi je dekat mereka. Tapi parents Alia tak benda tu. And tapi yang lagi buat Alia rasa macam kenapa Alia tak dilayan macam tu, kalau adik Alia yang diploma kan sama je universiti. Dah tak sama universiti, cuma ni taraf pengajian tu macam lebih kurang sama lah kan. Parents okey je, macam kalau dia pernah lah dapat dekan juga, ajak je pergi makan. Lepas tu kalau pasal duit, contohnya kalau dia nak duit untuk dia punya buku ke apa kan, oh boleh je bagi. Kalau macam Alia ni dia macam tak apalah kak, nanti kak salah sini kak kan kerja gitu-gitu. So, macam Adik lain ada apa-apa nak cakap kepada Alia ke? Nak tanya soalan apa? Nak tanya jugalah, ada tak Alia rasa macam parents Alia tu sikap apa tu, pilih kasih dengan adik-beradik? sangat. Maybe I rasa adik Alia tu yang nombor 2 tu lelaki. Maybe sebab lelaki dia kesayangan, selalu orang tahu kan kalau lelaki kesayangan mak. Jadi mak Alia selalu je backup dia. Kalau dia buat salah pun tak nampak, padahal benda tu memang salah. So Alia rasa macam tu. Tapi yang Alia boleh macam macam tak apalah benda ni semua maybe dunia je. And Alia macam boleh berharap lagi dekat ayah dia. Macam dia masih lagi ada perasaan risau kat anak dia, cuma dia tak sedetail macam parents show, faham tak? Gitu. Macam mana pula dengan mama Alia? Dia macam tak kisah sangat pun dia. Tak tahu dah kenapa dia tak suka ke, tapi dia tak pernah lah kata tak suka. Cuma dia macam, saya pun nampak beza cara dia layan Alia dengan cara dia layan adik-adik dia, terutama yang lelaki. Dari segi perbuatan action dia terhadap Alia. Oh, contoh kalau masuk balik rumah, kan selalunya kalau anak-anak balik daripada universiti masak dia hebat lah semua kan. Oh, tangan dia macam biasa. Kalau anak dia yang balik tu, wah, bukan main masak. Ya Allah, tapi yang tak kata apa-apa. Alia dah balik ke? Alia macam bersyukur Alia dapat masuk universiti, so Alia tak balik sangat. So Alia tak duduk rumah. Alia tak, kalau bukan tak nak duduk rumah. Tapi rasa kalau Alia duduk rumah, lagi rasa sakit hati. Alia rasa macam lagi nak balik, bukan nak balik dendam lah. Dia macam macam tak puas hati pada dia. Okay, Alia duduk sini, ada kawan, so Alia tak teringat pun benda tu. Okay, macam Alia contoh tadi, banyak yang Alia contoh tadi kan pasal family dia. Mok, beza Alia dengan adik lelaki? Dia 19. Oh, dia 19. Alia sekarang 22. biasa 3 tahun lah kan. Okay. Dari apa yang Alia share tadi, dia macam kurang dapat kasih sayang, kurang rasa dihargai oleh parents sendiri. Dan Alia sendiri dapat rasa yang parents dia macam melebihkan adik-beradik dia yang lain. Which is kalau dia balik pun, kalau balik dari universiti waktu cuti-cuti, dia tak diraikan macam adik-beradik dia yang lain lah. So macam Alia rasa macam tak best. So menyebabkan Alia rasa lagi suka duduk dekat universiti berbanding balik dekat rumah kan. Tapi yang buat Alia rasa macam kan cakap dia selalu dapat dekan. Alia usaha untuk dapat dekan tu sebab dia selalu mention kata anak-anak menakan dia semua dapat hebat-hebat. Ada yang dapat di luar negara, yang macam sama belajar luar negara. Tapi maybe Alia rasa dengan cara dekan ni lah yang macam boleh tunjukkan diri Alia melalui universiti. Kalau macam maybe
Alia rasa sebab anak dia yang punya $40 tu sebab dia kaya. So sebab tu dia asyik cakap gitu. Tapi dah faham lah, keluarga dah tak berapa tu, janganlah expect lebih. Tapi tak boleh nak kata benda tu. Tapi bukan dia salah jadi compare dengan adik-beradik. Dengan cousin pun selalu je. Tapi ada tak ada nak kata sangat. Nak buat macam mana kan. Tambah-tambah cousin pula macam diam je lah. Jadi Alia kan bagi tahu sekarang ni Alia ada tunjuk rasa tak puas hati semua tu kan. Jadi Alia pernah tak suarakan benda tu kepada mak dengan mama dengan ayah Alia? Kalau benda macam ni selalu cakap kat ayah je. Ayah je. Macam berani cakap kat ayah je. Berani Sebab cakap. mama tak pernah. Sebab Aita kalau dia cakap, maybe dia tak dengar apa yang dia nak cakap. Mungkin Alia pernah ada pengalaman waktu kecil ke yang menyebabkan mungkin mama Alia bersikap dingin dengan Alia? Saya rasa mesti sebab yang waktu kat pantai hari tu. Pantai, okey. Waktu tu kami kecil kot. Adik Alia yang nombor 3 ke nombor 4 tak ingat. Macam kami mandi. Lepas tu ada satu masa tu, biasalah waktu tu kecil je main-main. Macam dia macam tak adalah hampir lemah, tapi hampir lemah dari tu. Tapi I tak nak buat apa-apa itu. Maybe sebab tu kot dia jadi marah kat dia sebab I tak jaga adik I time tu. Sampai muka dia dah habis biru dah nak kena pergi hospital. Memang pergi hospital pun semua. Tapi maybe dia masih dia orang kata apa? Nyawa dia panjang. So macam rasa sebab tu. Dari situlah. Tapi dia tak kata sebab tu. Cuma tapi ada dapat rasa daripada situ. Sebab sejak daripada tu layanan dia macam dah lain. Sejak daripada Alia perasan segala perubahan tu kan. Tu ada sekolah menengah kot. Untuk sekolah menengah. Maksudnya dah lama dah lah macam tu. Ada Aina mungkin nak ni? Macam Alia kata tadi, tak dinafikan lah. Saya pun anak sulung. Mungkin anak sulung ni expectation keluarga, dia nak anak sulung ni berjaya lah, menonjol kan daripada adik-adik yang lain. Lagi satu mungkin saya anak sulung kepada keluarga dan cucu sulung. Mesti cucu sulung mesti nak tunjuk yang okay, anak sulung, cucu sulung kepada keluarga ni mampu buat yang lain daripada lain lah. Okay, macam cerita saya pilih mainan doktor ni sebab saya cita-cita saya nak jadi cikgu. Tapi ni adalah pilihan keluarga. Keluarga minta saya untuk jadi doktor. Sebab makcik saya seorang doktor. Kiranya makcik bongsu saya lah, cucu saya. Lepas tu dia nak saya pula nak jadi cikgu kan. Jiran sebelah rumah pula anak dia cikgu. So jadinya macam sebab kita anak sulung, dia nak kita ni luar biasa lah daripada jiran macam tu. So nak nampak kita ni lagi outstanding lah daripada jiran kita. Tapi saya rasa macam tak happy bila selalu dibanding-bandingkan. Kenapa nak kena jadi cikgu? Kenapa tak boleh nak jadi lebih daripada itu lagi kan? Jadi doktor gaji besar dia macam tu. Sedangkan saya tahu tahap kemampuan diri saya macam mana. Tadi dulu tu kerja apa? Banding-banding semua dia tak suka orang yang banding-banding. Cuba nak bandingkan diri kita dengan ni. Cuba tengok diri hang dulu. Kalau hang tu okey. Kalau okey, tapi okey pun tak semestinya kita kena bandingkan kan. Hidup kita ni bukan dibandingkan. Ada lebih suka kalau dia banding, cuba cakap elok. Boleh nak banding macam nak tunjuk perbezaan, tapi dengan ada yang betul, dengan cara yang betul. Maybe time tu ada macam boleh terima. Macam beli. Ya, macam suka benda tu. Ke depan-depan orang. Ya. Apa Aina tadi kata dibanding-bandingkan kan? Dibandingkan tu dengan siapa? Yang sebetul-betulnya? Saya dengan jiran. Dengan jiran semua. Jiran yang bandingkan. Mungkin lah macam mak-mak kita kan suka sembang-sembang.
dengan jiran-jiran. So dia tak nak lah kita ni nampak macam cikai. Jadi mata orang macam tu. Kita lain. Okay, jadi perasaan Aina sendiri dibandingkan tu rasa macam mana? Saya rasa tertekan sikit lah. Sebab saya nak jadi lain. Saya ikut kemampuan saya lah. Kenapa saya nak kena ikut orang? Kenapa saya nak kena tunjuk benda yang saya tak mampu buat? Gitu. Tapi macam Alia cerita tadi, sebagai anak sulung, kita pun mesti ada rasa macam cuba dengar apa yang kita cakap. Cuba dengar isi hati kita. Rasa anak sulung je mesti macam perasaan kita diketepikan. Kena fikir agak Selalu kena mengalah. Selalu kena mengalah adik-adik. Jadi benda tu kita Dah jadi macam stereotype ni. Betul, anak sulung je. Tiga hari anak sulung je, buat sendiri. Kat sini siapa yang anak sulung lagi selain Aina dengan Alia? Tak ada semua anak yang selepas-lepas sulung lah kan. Okay, macam Aina cakap tadi, kena dengar isi hati. Aina sendiri pernah cuba tak untuk suarakan apa yang Aina rasa? Ada sampai satu tahap tu kan, saya rasa macam geram sangat. Saya cerita lah dekat mak saya kan, apa yang saya rasa. Saya sedih, kenapa nak kena banding-bandingkan. Kenapa tak boleh terima keupayaan saya sebagai anak dia kan. Dah cuba suarakan pun, tapi dia tak nak dengar. Dia macam, kenapa tak cuba dulu, dia cakap macam tu. Tapi sekarang Aina kau siapa? Saya cikgu mendidak ke doktor mendidak. Saya ambil multimedia. Multimedia. Macam jauh kan? Macam jauh. So multimedia tu Aina memang minat lah. Memang minat Aina. Ada minat juga lah. Sebab saya suka edit-edit. Lepas tu ambil gambar kan. Santai-santai macam tak stres sangat lah kan banding cikgu dengan doktor kan. Tapi saya kena marah lah sebab yang tu tidak, yang ni pun tidak kan. Faham. Dua jangkaan yang benda yang media lagi lah. Ada apa-apa nak tambah ke siapa-siapa? Shu, ada nak tambah ke dari tadi? Contoh kalau Aina kena marahan, apa yang Aina buat selepas tu? Kalau macam Aina rasa nak marah balik tu memang tu confirm macam melawan je kan. Kebaran. Tak tahu lah, orang kata anak sulung ni banyak pendam. Kalau nak nangis tu tak tunjuk depan orang. So masa bilik tutup pintu nangis. Macam lah. Saya tu cukup yang cepat. Kan. So setakat ni Aina kalau geram pun kalau tak boleh dua, kalau dua pun kena balik kan. Kena balik. So maksudnya yang boleh Aina buat sekarang ni cuma duduk bilik nangis. Nangis. Macam tu. Itu je lah buat saya rasa lega lepas tu. Tapi Aina ada cerita kat siapa-siapa? Macam luar ke selain daripada duduk bilik tu? Kawan baik ada lah. Ada kawan baik. Sekarang banyak ada juga orang yang dengar kan. Kalau pendam seorang-seorang tu masalah untuk mental hati kita juga. Jadi baguslah kalau bercerita tu setakat ni. Okay, jadi ada siapa-siapa lagi ke yang masih belum cerita? Saya ikut. So tadi macam Alia dengan apa? Aina kata anak sulung ni macam apa tu? Macam mana orang kata? Selalu diabaikan, tapi tak dinafikan. Anak nombor 3 pun, anak tengah pun selalu diabaikan juga. Sebab dia tengah-tengah kan, dia tak ada orang untuk apa orang kata, dia tak ada geng lah kata kan. Kalau anak-anak sulung selalu, especially lah abang saya lelaki, selalu dia more to bapak saya, dia rapat dengan bapak saya. Lepas tu adik dengan kakak saya pula rapat dengan parent. So saya satu-satunya anak tengah yang sekolah harian. So diorang semua sekolah sama. Okay. So macam parent, bapak saya dengan abang saya memang kancing lah. Lepas tu adik saya dengan kakak saya pun kancing je. Adik saya, kakak saya dengan mak saya kan. Sebab adik saya kan sulung, bongsu kan, perempuan. So kalau apa-apa pun, kalau diorang nak semua dapat. So saya macam kan sekolah asrama kan, kalau apa-apa je nak, okay calling je. Lepas tu sekolah dapat kan. Lepas tu hujung minggu je mesti datang lah, pergi kat diorang bawa makanan kan. Kita pula sekolah harian kan.
So selalulah ada kat rumah kan. Lepas pada tu kalau kita cakap apa-apa pun macam tak diendahkan sangat lah. Macam tu. Selain pada anak sulung, anak tengah pun selalu diabaikan juga. So macam Saya setuju. ada tengah-tengah. Lepas tu kan kenapa saya pilih benda ni? Sebab saya dari sekolah kan saya cakap sekolah harian. So saya pergi sekolah naik bas. Okey, naik bas. Kalau sesi pagi tu pukul kita berdikari semua dari awal pagi kan. Kadang bangun pukul 5, 5:30 kan. Sebab bas bas kalau subuh awal kan. Bas sebelum 6:30 tu ataupun 6:20 mesti dah kena naik. Sebab dia nak pergi pick motornya macam tu. Lepas benda tu kita ni kawan-kawan lain masa form 4, form 3, form 4 dah naik motor yang pergi sekolah. Kita ni sampai form 5 masih naik bas. So form 4, form 5 kan kita ada tuition. Kita susah lah sikit kan kita ni. Lepas tu terpaksa lah. Kita ada tengah kan, tak selalu ditengari kan. Banyak kali dia ulang tengah tu. Bas awam ke bas yang Bas sekolah? Bas sekolah yang dibayar lah. Tapi bayar harian. Kalau naik baru bayar. Dia akan kutip lah. Lepas pada tu tadi cakap pasal form 4, form 5 kan, kita ada tuition kan. So sebab kita nak naik motor pun tak boleh nak naik. Even nak naik dengan kawan pun dia orang macam tak harap lah kat kita kan. Macam dikongkong lah orang kata kot. Lepas tu terpaksa lah stay dekat sekolah. Daripada pagi je bayangkan kita keluar rumah 6.20 lah paling awal kan. 6.15, 20 macam tu keluar sampai dah saat maghrib baru balik. Tu bayangkan seharian. Penat tak penat kan. Sebab pagi kelas macam biasa sampai pukul 2.30 habis kelas. Lepas pada tu dah pukul 3, kadang-kadang pukul 4 tu ada kelas petang untuk SPM kan. Lepas pada tu tunggu lah. Lepas tu ambil bas petang pula untuk sesi petang pula, sesi petang balik. Waktu maghrib, waktu 7.30 habis sesi kan. So kalau dulu saya pengawal koperasi kan. So kalau tak ada orang masuk jaga pengawas ada yang tak boleh datang, so saya ganti lah sebab nak isi masa lapang. Lepas habis kelas pergi. Sebab tunggu lama. Dia tunggu lama, penat. Lepas tu malam tu dah nak buat kerja sekolah bagai. Esok pagi nak bangun awal lagi. So macam kalau naik motor at least dapat lah macam balik awal kan. So tapi sebab kita anak tengah kan. Kita pun ada satunya. Diorang bukan macam ni, bukan nak salahkan parent lah. Mungkin diorang macam tak harapkan kita sebab kita tak ada lesen. Kawan kita pun tak ada lesen. So sebab rasanya sebab ni kot. Ada satu hari tu beberapa kali lah diorang pernah bagi naik motor. Itulah nak dikatakan kan accident pula. Tapi accident tu bukan salah saya dengan kawan saya tau. Sebab accident tu dengan senior. Senior ni dia keluar kampung. Betul tak? Senior lelaki dia kan kerja petang kan. Sekolah kampung lah bandar. Tahu tak kelapa sawit yang roda raket Belakang? belakang yang Dia buat Kelantan. belakang tu yang apa? Motor roda 3 tu. Bukan. Motor yang boleh dia duduk atas yang Dia bawa sawit tu ke? sawit yang macam nak dekat roda dia ada roda 2 kan. Lepas tu dia macam duduk atas. Kalau dia bawa motor dia macam boleh bubur sawit kat belakang kan. Dia ada segi roda besar. Dia ada roda Besi belakang tu. besi belakang. Lepas tu besi tu dia macam kalau nak bagi ni dia akan ikat kat motor Lepas tu dia duduk macam tu lah. Kita orang langgar, dia tak tengok kita orang yang lagi. Tak salah. Kita orang memang laju je. Kita orang memang jalan kita orang jalan besar je nak keluar kampung. Lepas tu dia yang keluar buta gitu kan. Tapi kan sebelum kejadian accident tu cik, ini masalah sendiri sebelum tu ya. Accident lagi yang bukan salah kita orang.
lain pula kan. Beberapa second sebelum Hari yang sama. sebelum sampai kampung tu, ada satu taman. So kat taman ni tak sampai 60 second pun. So taman ni ada double line lah. So dekat depan taman kita tak boleh potong kan. Double line. Cik, kita orang ni potong. Kita orang ni cik laju naik motor skuter pasal kita orang potong kereta ni tau. Potong kereta lalang kat depan. Kat depan ni double line ni. Patut kita tak boleh potong dia double line ni. Potong belah ni kan. Kita motor ni cik, buat elak potong macam ni. Lepas tu lah berapa second sebelum tak sampai 1 minit tak sampai 60 second nak tertungging kat depan. Habis saya jadi pemandu kereta tu. Dah untung kan. Ya. So maksudnya dia jatuh terus lah dari motor tu. Banyak kejadian tu kita orang pun tak pergi tuition lah petang tu. So rasanya mungkin lah daripada situ juga parents saya makin tak percayakan saya dengan kawan saya punya motor. Yang bawa motor tadi tu siapa? Kawan saya. Kawan awak lah. Tapi ada lesen lah. Start daripada situ lagi orang kata macam bukan tak ramai lagi macam tak didengari lah orang kata. Tak didengari. Tak dipercayai kot macam tu lah. Tapi waktu accident tu bantai parents kan dia dapat tahu sendiri. Bagi tahu parents sebab kita orang saya tak luka tapi motor kita orang macam tahu tak kalau kita jatuh handle kita macam betul. Pasal ada seorang pakcik tu dari belah ni tau. Pakcik tu asyik lah slow. Kalau tidak dah langgar tak sampai tak masuk UUM kot rasanya. Betul masuk kat sini slow Lepas tu pakcik tu lah memang nampak lah. Pakcik tu pun cakap yang ni memang salah dia yang keluar motor macam tu kan. Keluar kampung. Lepas tu Tapi dah nampak juga macam ada putih. tapi time tu zaman bukan tak ada dashcam ni. Tak, bukan pakcik tu lah. Pakcik tu dari side ni kan. Dia jadi nampak mata. Tak lah pakcik tu dia bearish cam. Lepas tu pakcik tu lah explain kat mak kita orang kan. Mak kita orang dah marah dah. Parent kita orang pun marah. Time tu ada Pak Su sekali kan. Marah dah kita orang. Padahal bukan salah kita orang. Lepas tu dia cakap lah yang pasal apa tu. Dia cakap lah yang bukan salah budak-budak ni. Salah motor ni apa semua kan. Macam tu kan. Perjalanan ke sekolah tu jauh ke? 20 minit. 20 minit dari kalau macam sini ke Sampai 30 minit ke kurang? Arab bukan Arab apa benda tu nama dia? Kodang. Hangat yang dekat sini apa? Yang depan highway. Bawang Salun. Cuak UUM ni Perlik. Power kot? Power macam tu atas sikit ke bawah. Jauh juga. Sebab naik motor. Sekolah tu sebab tu dia ada bas sebab dia jauh ke. So ini melambangkan dia macam kalau lebah ni kan dia boleh terbang nak bebas. Saya tunggu je bila nak Dalam masuk UUM ni baru rasa macam bebas sikit lah. Sebab kita tak pernah duduk hidup jauh daripada family. Bila time diploma itu pun bila jauh dengan family baru bebas sikit. Tapi time tu kejap je sebab ada PKP kan. So dia memang balik. So dekat UUM ni lah baru macam orang kata lebih terbang bebas lah. Bukan bebas tu macam kita nak hura-hura. Kita nak macam kita lebih confident untuk berkawan dengan orang kan. Bergaul dengan orang macam tu lah. Okey. Jadi apa yang saya kira contoh tadi banyak. Dan saya ingat dalam 5 kali kot dia bilang anak tengah anak. Dia macam contoh tadi anak tengah pun diabaikan juga bukan anak sulung kan. Macam contoh tadi dia anak tengah tapi layanan family dekat dia berbanding dengan adik-beradik yang lain tak sama. Sedangkan dia pun Syakira pun sekolah harian macam lebih dekat dengan family. Sebab kadang-kadang family ni dia anak yang jauh tu dia lebih sayang. Anak yang dekat tu macam apalah hari-hari jumpa kan. Macam mungkin kalau bosan tapi macam alah hari kat sini gitu lah kan. Okey. Lepas tu Syakira pilih ni pun laba-laba. Tapi dekat rumah apa-apa pun
Kita yang dah buat kan. Betul. Walaupun kita Itu sebab dia duduk rumah. Duduk rumah. Memang anak yang duduk rumah saja kan. Tak boleh kata orang tu kan. Okay. Syakira ada rapat dengan siapa-siapa lagi? Dekat rumah ke? dengan adik. Adik rapat juga lah. Adik, ya. So adik layanan parents dengan adik okey? Adik tu macam orang kata macam anak manja satu dalam family ya. Anak manja family. So layanan lain sikit lah Lain sikit. berbanding. Okay. So Syakira hubungan dengan adik tu macam mana? Adik memang rapat gila dengan adik Sebab adik ni macam dia tak adalah macam walaupun dia disayangi di satu family tapi dia tu macam buat hal sendiri juga. Umur apa kalau boleh tanya? Adik SPM. Oh, SPM. Semua rapat, memang rapat gila dengan adik. Lelaki ke perempuan? Perempuan. Perempuan. Tak ada rasa. Tak ada. Memang dengan adik memang tak ada gap lah. Dengan abang dengan kakak, dia orang each other lebih rapat berdua. So kita orang berdua, yang bawah 3-4 ni memang rapat dua, dia orang 1-2. Syakira 4 beradik. 4 Beradik. Okay. Anak ketiga tadi kan? Ya betul. Okay. Tapi maybe sebab perempuan dengan perempuan, dia jadi macam lebih nak cerita, nak jadi semangat. Tapi kadang-kadang dengan perempuan pun kadang-kadang mungkin lah kan ada perasaan yang timbul tu lain sedikit kan. Saya lah konflik dengan Tadi kan. Tapi tak apa, dah settle dah tadi tu, dah selesai dah. Okey. Jadi kita dah dengar yang Syakira ni sebagai wakil anak ketiga. Ada wakil anak lain ke? Anak tengah lagi. Okay, saya dah anak tiga. Okay, macam Syakira kata tadi, anak tiga tak abai. Tapi saya tak tahu nak kata saya tak abai ke apa. Tapi yang pasti okay, saya kait dengan simbol lah. Saya ambil singa. Okey, singa. Macam kita tahu lah singa ni garang. So garang ni saya menambahkan sebagai mak saya lah. Mak saya seorang garang. Daripada kecil dulu memang dia garang, yang sangat garang. Kalau saya buat salah sikit kan, memang saya kena teruk. Dia kecil, kalau buat salah saya akan kena tak hanger kan. Saya akan bagi hanger. Kalau contoh pergi rumah orang ni, kita kecil dah buat kan. Balik tu memang siap lah. Kalau buah sangat kan, dekat rumah orang tu dipanggil kan, kita tahu saya mesti kena. Kadang-kadang kan, dia panggil dekat kan, cupik tu kan. Tapi disebabkan dia garang, saya akan mengelak untuk direct menyembang ke kongsi masalah dengan dia. So bila besar ni baru dia rasa benda tu kot. Macam saya makin jauh dengan dia. So saya macam Syakira kata tadi, dia tak rapat sangat dengan abang dia rapat dengan adik perempuan dia. Macam saya bezanya dia. Saya lebih rapat dengan abang saya berbanding dengan adik saya. Adik saya perempuan lebih rapat dengan abang saya. So dah boleh nampak dah beza. Seorang ada rapat dengan adik perempuan kan. Macam saya tak rapat dengan adik perempuan saya, saya lebih rapat dengan abang. Apa macam mana yang Miza kata rapat? Yang boleh cerita masalah? Yes, betul. Sebab ayah saya dia bekerja luar. So dia memang jalan kat rumah lah. Mak saya tak ajar, so memang dia sendiri kat rumah. Kalau maybe sebab ayah saya duduk kat luar, so abang saya dah main peranan untuk macam jaga saya kan. Saya ada 2 orang abang, tapi abang sulung tak rapat dengan saya, saya rapat dengan abang kedua. So abang kedua tu yang main peranan sebab maybe kami dekat kot. Tak ada dekat sangat, tapi maybe dia rasa tanggungjawab untuk jaga saya kan. Miza apa adik-adik? Saya ada 4. Tapi gap dengan adik perempuan tu macam jauh sikit lah. Jadi macam yang Mirza cerita tadi, dia pilih singa sebab menunjukkan yang mak dia cengeng. Kalau Kedah kita bagi cengeng lah, garang kan. Sebabnya waktu kecil-kecil dulu sangat
garang dengan Mirza. Yes. Mirza buat salah sikit kena ke apa ke, melepak dengan kawan. Dan saya tak puas hati sebab dengan saya dia cengek. Dengan adik saya tak cengek pun. Maybe sebab Dia kasih ni. bongsu satu. Maybe sebab faktor umur. Ya, sama. kadang-kadang kan. Sebab mereka waktu muda-muda dulu, memang Dia lagi emosi. tenaga tu nak marah ke apa ke. Ya. Dan sebabkan tu juga Mirza jadi macam berjauh hati dengan dia. Bukan berjauh hati saja, dia menunjukkan, dia tunjuk juga dari segi perbuatan. Contohnya macam korang sembang, korang bercakap. Dan buat benda tu pun Mak Mirza sebenarnya perasan. Bila dah tua ni boleh perasan. Bila dah rumah. Bila dah rumah ni boleh dia perasan. Pasal macam dia lah yang macam push Mirza untuk angkat meja balik. Tapi kita macam maybe sebab kita tak besar sangat kot dengan dia. Dia awkward lah. Dia jadi awkward juga lah. Dan mungkin sebab childhood trauma tu kan, kita takut jadi macam Ya, kan. betul. So apa-apa nak cerita masalah pun jarang cerita kat dia. Saya lebih prefer cerita kat abang saya. Tapi perkara tu dia mempengaruhi tak personality Mirza sekarang? Yes, sangat. Ya, macam mana? Contoh Macam mana? Sebab kita tak rapat dengan mak. So bab-bab perempuan ni kita tak rapi sangat. buat peribadi. Yes, peribadi. Lepas tu bab-bab pakaian pun Mirza pun tak pandai bersiap kan. Kita lebih more to natural lah boleh kata. Sebab kita tak rapat dengan mak. So benda-benda mak pun tak banyak ajak kita benda-benda lembut. Rapat dengan abang lah. Abang Tak ada girly ke Berbeza Sangat macam dia rasanya sangat bagi ni lah efek. Tapi bila masuk universiti, bila kita tengok kawan kita cantik, kita pun nak cantik juga. So kita benar-benar pelan-pelan berubah lah. Walaupun kita tak ngerti kan. Tapi itulah, hubungan dengan mak tu adalah makin baik. Tapi untuk bercerita yang lebih mendalam macam ni rapat dengan ni kurang tak berapa betul-betul rapat lagi lah. Jadi apa macam Mirza contoh tadi, Mirza kurangkan berkongsi dengan mak kan. Jadi sepanjang Mirza membesar tu, Mirza rujuk dengan siapa? Macam kalau period tu lah dengan mak sebenarnya lah. Kalau benda-benda lain, contohnya melibatkan hal-hal wanita ke apa-apa yang sepanjang membesar ni lah. Kan Mirza cakap tadi Mirza macam tak berkongsi sangat dengan mak kan. Nak cerita lebih-lebih dalam pun macam awkward semua kan. Kak Mirza ada refer kat orang lain tak? tak pun macam kan perempuan selalu kena bersedia baju. Masa tu dia akan suruh Mirza ke abang ke ataupun Mirza sendiri yang tahu. Kalau masak tu memang dia suruh lah sebab dia kata kalau perempuan memang kena buat baju rumah. Tapi cara dia tu memang dia garang tak ada. Dia memang apa-apa kan. Maybe dia tegas juga. Misalnya contoh kalau macam orang kan boleh bangun lewat kan. Abang-abang Mirza boleh bangun lewat. Adik Mirza boleh bangun lewat. Mirza tak boleh. Sebelum pukul 10 boleh bangun dah. Kena 10 ke 10 kena bangun, kena mandi, semua settle lah. Dan kena tolong dia masak lah. Bab-bab tu dia disiplin. Disiplin sangat kuat dan ya, tinggi lah. Dia waktu dulu memang disiplin memang kuat. Tapi Mirza rasa dia tegas tu sebab apa? Ke sebab dia pun ada pengalaman dulu? Kan selalunya sebab tu kan? Okay, jadi dia pun jadi dia train dari kecil. Maybe sebab Tok Wang ni macam tu kot. Tok Wang ni memang terlarang. Sekarang dia tak boleh bawa lincang kat Tok Wang tu. Sama garang dengan mak lah. Ya, maybe sebab Mak Mirza pun sebab besar macam tu, dibesarkan dengan disiplin. So anak-anak dia pun kena macam tu juga. Kami kalau contoh kan, kalau dia kecil dulu, kalau cakap macam nyampuk cakap orang tua kan, memang siap. Memang siap. So sampai sekarang pun dia tak berani dia nak menyampuk. Disebabkan saya tak boleh menyampuk cakap orang tua kan, kami memang apa kan, buatkan saya tak pandai komunikasi dengan orang. Sebab tu saya jarang boleh cakap dengan orang. Kalau kita nak cakap dengan orang tu, kita rasa macam
boleh aku cakap macam ni, tak terasa kan dia sebab kita dah tak pernah kan. Sebab kesan trauma daripada kecil tu dia pun bawa sampai ke besar. Ya betul. Selain daripada Mirza tak pandai berkomunikasi dan tak pandai macam bersiap macam perempuan lain tadi, apa lagi yang Mirza boleh bagi tahu? Maybe ni kot, tak confident kot. Tak confident. Tak ada Sebab keyakinan. sebab disebabkan mak mula sangat dah kan. So dia macam kita nak try satu benda tu macam takut tau. Apa nak cuba? Takut nak cuba apa-apa. Tapi nasib baik Mirza ada abang tau. So abang Mirza yang akan Guide. guide dia tekan kita untuk cuba benda baru tu. Nak dia cerita dia takut sangat sampai masuk sekolah dulu kan. Darjah 1 3 bulan nanti ikut abang Mirza. Tak pernah orang kawan-kawan. Sekolah rendah, sekolah menengah. Sekolah rendah. Sekolah rendah. 3 bulan Mirza ikut dia kan. Satu hari tu Mirza tak pergi kat dia sebab Mirza dah main dengan kawan kan. Dia apa ikut Mirza tengok. Lepas tu sekolah menengah. Even sekolah menengah kan. Hari first selalunya orang kami pertama sekali naik motor. Lepas tu selalunya orang tinggal adik dia kat Dewan. Lepas tu dia sebab lelaki kan abang kan. Kawan dia buat macam tu lah. Macam tinggal adik dia kat Dewan kan. Dia usung Mirza balik. Masa lelaki dia punya protektif lah. Maybe disebabkan protektif dia tu buatkan kita rasa macam selamat lah. Walaupun ayah duduk macam kan. Jadi dengan abang je lah Mirza berkongsi semua benda. Yes. Jadi dia pula yang ambil peranan sebagai mak Mirza. Lebih kurang macam tu. Tapi kadang-kadang rasa macam jealous lah dengan orang lain yang rapat dengan mak dengan adik perempuan kan. Dia memang tak rapat dengan perempuan dia. Macam bila tengok orang macam kelok dengan dia, comelnya. Aku tak ada pun macam tu. Ini nak rasa. Yes. Nak rasa tapi awkward pula kalau rasa kan. Sebab dah membesar dengan cara yang kita tak suka kan. Sebagai trauma kita rasa awkward pula nak timbang. Sebab kita rasa jealous macam kenapa dia boleh rapat dengan mak, aku tak boleh. Macam tu lah. Mirza sebenarnya pernah luah ke dekat mak? Selain luah dekat abang, ada luah tak secara berdepan dengan mak? Tak pernah. Sebab takut. Still rasa takut tu still ada. Tapi teringin lah. Kalau boleh teringin tu adalah rasa. Kalau boleh tu Ada. teringin lah nak luah benda tu. Tapi rasa awkward je kan? Still rasa macam tak kena je aku cerita kat dia. Dia lain tau. Dia even macam boleh rapat lah. Dia macam dulu dia lagi garang kan. Sekarang macam lagi okey. Tapi still rasa macam tak mahu aku. Macam tak kena je. Sesekat je. Tapi kalau untuk Mirza macam dia kata dia ada abang. Tapi kalau untuk anak sulung ni dia tak ada abang, dia ada kakak. Lepas tu macam kalau ada keluarga yang tak terlalu support, jadi ni nak bergantung berharap yang ada protect kita tu sangat dah tak ada. Betul. So lagi jealous. Dia macam ada part yang kita kena bersyukur. Sebab macam Mirza ada abang kan. So boleh cerita jadi kawan apa. Jadi macam peranan ambil peranan sebagai mak. So kira macam ada side untuk Mirza lagi lah kan. Tapi mungkin Ali patut bersyukur pun sebab macam Mirza dia kata Ali dia kerja luar. Macam Ali tu tak selalu ada. Tapi kalau macam Ali masih macam boleh lagi dia nak bercerita dengan Ali. Betul-betul. Boleh so kena bersyukur. Bersyukur. Dia macam mama dan mama ayah dengan mak Mirza sama juga kan. Cuma dia ada ayah, saya ada bang. Kalau dengan abang ni lagi rapat sebenarnya. Sebab dua adik kan sama-sama faham semua keluarga macam mana kan. Jadi Mirza sekarang okey ke? Okey. Okey Jadi kita teruskan dengan lagi siapa penceritaan dulu Zahira. Okey. Macam tadi ahli-ahli yang bercerita tadi kan, macam Shu tadi dia anak tunggal. Lepas tu Syakira dengan Mirza anak ketiga sama. And then Aina dengan Alia dua-dua anak sulung. Tapi saya kat sini saya seorang anak kedua. Ya, seorang-seorang saja. Okey, macam patung ni saya ambil macam
simbolik lah kan. Kalau kita beli Barbie, of course kita akan jaga dia, kita akan belai dia, simpan dia macam tu kan. Kalau saya pula, saya pilih ni sebab family saya terlalu melindungi saya. Macam shoe jugalah. Ya, okay. Macam saya akan cerita dari sekolah rendah lah. Boleh. Okay, dulu sekolah rendah, macam saya pengawas pengawas sekolah. So kalau pengawas sekolah, setiap tahun akan ada camp yang luar dari sekolah. Okay. So kan macam pengawas of course wajib pergi camp tu kan. Tapi kalau saya mula macam lagi-lagi ayah lah. Ayah macam mula I tak bagilah pergi sebab I takut. Yalah sekolah rendah kan kecil lagi. Lepas tu saya ingat macam 2 kali jugalah kan, 2 tahun saya pergi camp tu. Tapi saya selalu balik awal. Macam pergi dengan bas kawan-kawan macam biasa. Tapi keesokan tu saya akan balik tengah hari. Saya tak balik dengan satu bas kawan-kawan. Macam tu lah saya. Ayah bagi pi, tapi ayah yang pi ambil. Ayah tak bagi pi sampai habis. Macam tu. And then ayah cakap juga kalau nak pi camp tu, dia akan suruh satu kawan tu jaga saya. Macam kawan tu kan kena sentiasa duduk dengan saya. Kawan yang dah dipercayai. Macam kawan yang ayah kenal jugalah kawan tu kan. So tu dari sekolah rendah. Sekolah menengah pula, ibu saya pula, dia selalu melindungi saya sampai dia tak bagi saya cakap dengan budak lelaki sangat. Tak bagi rapat dengan budak lelaki. So saya sepanjang sekolah menengah tu memang saya tak ada kawan lelaki langsung. Dan saya memang tak pandai lah nak cakap dengan budak-budak lelaki. Dan nak sekumpulan dengan budak lelaki memang tak lah kan. Nak bergambar ke, tak lah. Okay, yang tu sekolah menengah. And then macam saya masuk diploma. Diploma dulu. Kisahnya saya dapat UiTM. Tapi yang malang sikit lah saya dapat UiTM dekat Sabah. Jauh ya. Sabah. Sebab Zahira duduk Kedah kan. Jauh sangat. Jauh. Lepas tu time tu Lepas tu time tu macam ibu dah macam susah hati lah kan. Takkanlah nak hantar pergi Sabah sebab time tu mama kan diploma masuk 18 tahun kan. So macam ibu tak harap lah sebab yalah tak pernah duduk asrama sebelum ni. Tiba-tiba kena campak Sabah. Lepas tu tak apalah, ibu dan ayah cuba macam-macam. Sebab masa tu saya ingat lagi kan kita kan dapat STP kan, STPM. Tapi di hari kejadian tu saya tak pergi daftar. Maksudnya dapat tawaran masa STP. Dapat. Saya tidak masa tu. Masa tu saya duduk seorang kat rumah sebab ibu dan ayah kerja. Takut pula dekat adik-adik sekolah kan. Saya duduk seorang. Lepas tu saya tak tahu kata hari tu hari kejadian daftar STPM. So kawan call masa tu, hang kat mana hari ni daftar STPM, hang tak main ke? Macam, betul ke? Aku tengah tidur ni, tak apalah. Tu saya tolak macam tu je. Sekarang ni, saya cuma ada yang diploma tu saja yang saya tunggu tawaran. Lepas tu bila dah tinggal satu tu, lepas tu dapat pula tempat yang jauh. Macam kawan-kawan dia juga mohon. Tapi mostly semua dapat UiTM Kedah sebab kawan sekolah kan. Kedah juga, so dapat UiTM Kedah. So saya seorang je yang kena campak dekat Sabah. Lepas tu ibu dan ayah macam susah hati lah kan. Macam mana nak buat ni? And then pergilah main UiTM dekat Shah Alam. Kan macam saya ada dari Kedah bertolak ke Shah Alam balik hari lah. Semata-mata untuk jumpa dengan kerani-kerani tu lah kan. Sebab alasan dia saya macam ada hantar surat sebab saya sakit mata. Bagi kan. So tak apalah hantarlah surat tu alasan sakit mata tu kan. Tapi usaha tu macam sia-sia sebab dia tak terima surat dari klinik swasta. Zahira dapat rawatan dari klinik swasta. Lepas tu macam sia-sia. And then tak apalah, ibu dan ayah fikir lagi macam nak buat. And then pergilah klinik kerajaan dah sebab UiTM tak terima swasta. Dari kerajaan, lepas tu terus pergi direct ke UiTM Kedah.
jumpa dia punya next chancellor apa semua tu kan. Minta tak apalah, hantar surat apa semua tu. Sebab dia cakap saya dah dekat approve. So nama saya memang dah dekat Sabah. So macam nak dapat tu macam mustahil. Ya, lepas tu tak apalah, nak dapat result tu memang lama lah. Tunggu macam 2 hari sebelum nak masuk daftar dah tu kan. UiTM daftar sama serentak semua cawangan kan. Time tu tak dapat pergi result kan. Macam dah tak dapat result. Lepas tu tiket pun tak beli kan kalau dapat sambung tu kan. Lepas tu macam macam ibu dah macam fikir lah macam nak hantar swasta. Tapi saya tak mahu sebab mahal kan. Lepas tu tak apalah. Lepas tu 2 hari sebelum tu lah Nalas dapat juga UiTM Kedah. Macam bersyukur gila. Tak tahu cakap bersyukur gila. Lepas tu tu daftar lah macam biasa. Tu kisah itulah family saya sangat lindungi kan. Okay, tu waktu nak masuk diploma kan. Okay, sekarang ni degree pula. Degree pula ada lagi. Degree ni macam kalau saya balik rumah, macam yelah kan kalau orang Kedah, macam sini kan banyak kat Kedah. Kalau balik Kedah pun of course akan naik train kan. Macam saya tak pernah naik train. Ayah saya yang akan ambil Setiap kali nak balik. Saya nak balik masa bila Pak cakap okey tak apa, ayah boleh ambil je. Ayah memang tak bagi naik train sebab ayah takut seorang-seorang. Sangat berbeza ya. Ya, memang Kita nak balik naik kadang-kadang so, macam kadang-kadang kita rasa bersalah juga sebab Sungai Tani nak ke sini pun sejam setengah juga kan. Jauh dah juga kan. Tapi ayah cakap tak apa, ayah boleh ambil, ayah boleh hantar apa semua. So setiap kali balik memang dengan ayah akan ambil. Saya tak pernah balik train apa semua tu memang tak pernah lah. Maksudnya hari yang sama juga ke memang? Ya, macam contoh lah kan nak cuti mid-sem kan. Hari Khamis tu habis kelas, terus saya suruh ayah saya ambil. Hari Khamis tu juga macam tu. Lepas tu kadang saya macam malas kan, macam Ahad kelas kan Sabtu kita balik kan. Tapi kalau saya macam malas sikit, ayah saya sanggup hantar Ahad tu. Even kalau ada kelas 8.30 pun ayah sanggup betul mungkin 6 pagi. Sebab saya tak nak balik awal. Tak kisah. Walaupun awal sehari. So saya pernah juga lah buat balik Ahad tu kalau nak dari rumah mungkin 6. So sampai sini dalam kan sejam setengah kan. Dalam 7.30 ke 8. Kalau kelas 8.30 sempat je. Maksudnya dah bersiap. Dah bersiap lah. Sampai sini hantar barang, lepas tu ayah hantar pergi kelas. Macam tu lah. So kita dah dengar cerita Zahirah tadi. Kita tak tahu lagi kenapa yang dia pilih betul-betul ni. Sekejap saya tanya balik. Kenapa, saya ulang balik ya. Dia cerita daripada zaman dia kecil dulu, sekolah rendah. Waktu kecil camp kepimpinan macam tu kan. Camp tu ada balik hari. Tak, memang dia macam tentatif dia. Memang macam kan seharian pergi naik bas macam rombongan lah kan. Naik bas ramai-ramai. Lepas tu esok tu of course lah balik sekali juga kan. Tapi balik saya memang tak pernah balik dengan kawan-kawan sekali. Memang ayah akan ambil tengah hari juga. Memang tak pernah sampai petang tu. So sekali pun tak pernah halalkan. Okay, lepas tu ayah dia amanahkan juga ada best friend untuk jaga awasi dia lah kan. Jadi best friend tu sampai sekarang masih kawan ke macam mana? Best friend tu macam dia anak kepada pengasuh saya. Anak kepada pengasuh. So macam sekarang ni kan dia dah tak mengasuh dah lah sebab adik-adik dia semua dah besar. Boleh sangat kalau nak mengasuh lagi. So macam dah tak rapat sangat lah. Tapi kat IG follow je each other. Perempuan juga lah. Memang perempuan. Sebab bila masuk sekolah menengah, mak dia pun tak bagi berkawan dengan lelaki. Semua rapat dengan lelaki. Memang kalau dulu kalau ada rencana macam kena buat dalam kumpulan pun dengan lelaki. Memang tak pernah. Tak pernah dengan lelaki. Semua kawan dengan perempuan.
yang kan Zahira kata dulu kawan pun tak pernah ada rapat-rapat gampang semua pun bermendah lah kan jadi tu. Jadi dia mempengaruhi tak bila Zahira masuk degree ni? Mungkin agak kot sebab yelah kan degree ni macam ketua semua of course lah lantik lelaki kan. So apa-apa urusan kita kena bercakap dengan lelaki. So bila dah jadi macam ni memang malu lah. Even dalam chat pun saya rasa malu walaupun tak berjumpa face to face. Okay. So kawan-kawan dalam kawan sekolah okey ke? Dengan Benny tak cakap lah. Tapi pernah cuba tak untuk bercakap? Mungkin kalau dalam group assignment lah terpaksa. Terpaksa cakap. Kalau saja-saja tak ada lah nak cakap. Bagus saya. Jaga itilah dia. Cakap jaga pantas semua kan. Jadi ada siapa-siapa nak tanya soalan ke untuk Zahira? Ada rasa nak tanya bila part kalau kata your ATM tak dapat kan, agak-agak family tak bagi sama pada terus ke ataupun masuk swasta. Macam saya cakap tadi, ikhtiar terakhir mak saya hantar swasta. sebelum swasta tu memang nak cari dekat-dekat juga. Kalau boleh saya nak universiti tu sebelah rumah. Zahira jadi suka balik rumah Ya, juga. saya homesick jugalah. Sebab tu saya pilih degree pun dekat Kedah. Saya tak boleh pergi jauh-jauh tu, saya tak boleh. UPU memang semua UPU macam kan ada yang course kena interview kan. Sebabkan saya suka sangat course tu adalah saya minta satu kat UPM kat Selangor kan. Tapi saya doa sangat saya tak dapat. Sebab saya nak penuhkan UPU punya senarai tu, saya letak je lah. Tapi mostly saya letak UM, USM kan, Pintang kan dekat juga. Lepas tu UiTM lah. UiTM tu memang tawakal lah. Tak tahu dapat mana kan. Itu lah. So Zahira buat keputusan tu ada tanya refer pada mak juga ke? Sebab Yang pilih you sebab kan mak kalau boleh tak mau jauh-jauh kan. Tak juga. Yang cik ibu tak kisah pun kalau nak pergi jauh pun tak apa. Tapi saya yang tak nak. Sebab dari kecil dah tu jadi dream macam tu kan. Okay. Ada apa lagi ke nak tanya dekat Zahira? Cerita dia macam boleh relate macam tak boleh relate. Boleh relate yang mana tu? Boleh relate macam terlalu melindungi macam tu lah kan. Tapi macam bila masuk uni kan, cuma macam nak buat semua benda sendiri lah cik. Nak rasa bebas lah rasanya. Waktu sem 1 tu pun Syum tak ada nak train. Tapi jangan Syum pujuk-pujuk ayah kan. Lepas tu dia pun bagi sebab balik kan kawan. Syum macam apa penting lah nama kawan. Lepas tu nak balik sana tu kan macam Syum patutnya naik dekat Tasik Guguk. Tapi kawan tu dia naik dekat bukan BM kan, Bukit Bertajam. Lepas tu ayah Syum pun hantar Syum dekat Bukit Bertajam dengan dia sekali. Sebab takut naik sorang-sorang. Tak mahu Syum naik sorang-sorang lah. Lepas tu Syum macam pujuk-pujuk. Lepas tu macam dah okey. Lepas tu Syum pun macam banyak menipu jugalah sebab Ya, bila kadang-kadang family yang terlalu protektif, anak-anak dia nak rasa kebebasan. So bila besar dia akan tend untuk menipu sunat lah kan untuk dapat kebebasan. dia bukan menipu, dia cuma macam menipu. Susah hati. Jadi macam untuk Zahira pula, dia dah di-train dari kecil macam tu. Sekarang pun dia nak macam tu juga. Macam saya macam orang lain kan nak bebas kan. Tapi saya rasa macam saya suka dalam tu. Sampai saya rasa macam dia kan sepatutnya ni kan kita jaga dia, lindung kan. Sampai saya rasa macam takutlah ke depan nanti kan. Macam mana kalau tanpa keluarga saya, sebab saya selalu bergantung dengan keluarga. Jadi signifikan Zahira pilih Barbie ni dengan sebab live sebab Najah masih belum. Sebab dia kan macam kita kalau ada benda ni kan kita lindung dia lah kan. Kalau kita ada Barbie of course kita kena jaga dia kan. Macam tu lah family jaga saya, lindung saya. Barbie tu Zahira. Yang orang lah. Tapi bersih orang. Yang apa tadi Najah tak dengar? Yang apa tadi apa tu?
Kita semua cantik in our own way. Okay. Okay, macam kita dah dengar tadi Zahira berbeza, Shu berbeza. Tapi masing-masing lah kan kehidupan masing-masing. Macam mana kehidupan lalu tu membentuk dia kita yang sekarang kan. Kita pun dah dengar masalah masing-masing daripada anak sulung, anak ketiga, anak kedua dan anak tunggal. Okay, jadi masing-masing ada cerita masing-masing sendiri. Jadi untuk aktiviti yang kita yang seterusnya ni, kita cuma nak pilih 2 orang saja untuk kita fokuskan isu, untuk kita selesaikan pada hari ini. Maksudnya untuk kita cari alternatif dan bina matlamat lah untuk improvement apa-apa ke. Untuk yang ahli-ahli lain mungkin kita akan bincangkan untuk sesi yang akan datang. Jadi sesama ahli boleh berpakat untuk kita selesaikan isu siapa hari ini. Siapa? Bagi isu macam dengan Alia dan Shakira, sebab isu dia pun macam dengan hampir lebih kurang macam tu. Lebih kurang. Macam Aina pun banyak Sebab isu dua macam agak terlambat sikit. Ramai sikit. Yang ketiga lambat. Kalau Mirza tadi, Mirza sebab Sayang lambat. lagi, sayang Kalau Aina pula, Aina Aina tadi dibanding-bandingkan juga dengan jiran-jiran semua. Macam mana? banyak isu terabai lah. Banyak isu terabai lah. So dekat sini ada 2 yang positif jugalah, yang protektif. Ada yang diabaikan tu kan. Macam yang anak ketiga tadi ulang-ulang. Jadi kita setuju ke? Mereka ada pun nampak semangat ni. Ada kalian lagi nak share, kongsikan lagi? Lepas dengar cerita kawan dia macam lagi Lagi membuk-buk air. kenapa ada hidup gini. Okay. Jadi kita dah decide ke? Dah pilih ya? Alia okey. Alia dengan Shakira. Okey je. Okay, Shakira okey ya? Okay. Jadi Najwa nak tanya, macam Alia nak apa? Disayangi. Disayangi, dihargai, disayangi macam tu lah. Okay, kalau Shakira pula Nak bebas ke? nak bebas. Maksud bebas tu macam Bebas tu macam orang kata bukan kita nak bebas yang secara negatif, tapi kita nak bebas yang kita boleh berkembang. Ataupun yang boleh buat pendapat sendiri. Itu. Apa keputusan, apa orang kata? Pendapat lah, keputusan. Keputusan sendiri. keputusan sendiri. Satu benda tu kita boleh decide sendiri tanpa ada Campur tangan. ataupun pandangan yang kita perlu ikut. Okay. Tapi masih memerlukan jugalah pandangan tu. Masih memerlukan, tapi bukan atas diri kita. Kita dengar pandangan orang, tapi kita yang decide kan. Bukan orang tu yang decide. Kita ambil pandangan orang untuk kita pertimbangkan keputusan yang kita akan buat. Okey. Jadi macam Alia cakap nak rasa disayangi, Shakira pula cakap nak rasa bebas. Okey. Jadi untuk Alia rasa disayangi, apa yang Alia dah cuba buat sebelum-sebelum ni? Kalau untuk pandangan Alia rasa Alia bekerja. Alia rasa untuk sekarang waktu Alia belajar sambil bekerja ni super penat. Kalau boleh tanya, Alia buat macam apa? Alia kerja dekat macam kedai mat dekat Inesis. Lepas kelas habis tu kan habis kelas 5.30. Jadi aku kenal dekat 7 tu ada masuk kerja pukul 11. Ya, kerjaan ke? Waktu weekdays, waktu sehari ke. Tapi Jumaat Sabtu tak. So So bagi Alia benda tu I tahu keluarga pun tak berapa nak mampu. Jadinya Alia pun perlu bertanggungjawab untuk support keluarga. Itu tak masalah. Cumanya Alia harap dia menghargai Alia punya usaha bekerja and ada bagi duit dekat adik-adik. And dia pun nampak benda tu. And ada jadi petikai ataupun nak pandangan siapa-siapa. I cuma tertanya kenapa hidup Alia macam ni, kenapa hidup orang lain macam tu. Macam Zahira terlalu disayangi, terlalu dilindungi, protektif. Mirza macam ada abang.
Aina macam sama je, lebih kurang dengan dia. Tapi Aina cuma kenapa Ali yang di sebelah sini? Kadang-kadang Ali mempersoalkan jugalah kan, kenapa hidup tak sama macam kawan-kawan lain. Jadi macam Alia tadi, dia dah cuba buat cara kerja tu lah. Dia buat cara kerja tu. Kalau boleh Najah tanya, waktu bila yang Alia study and buat assignment semua? Jumaat Sabtu tu. Ataupun kalau assignment tu macam nak dah dekat due, lepas kerja tu balik kena set lah, kena buat lah. Tapi nak tahu jugalah, Alia start kerja SEM ni kan sebelum ni dah pernah kerja. Waktu SEM 3. SEM 3. Maksudnya dah lama juga lah kan. Kat 2 tahun dah kot. Tempat yang sama lah. Dan sebenarnya makcik tu macam memahami tau. And kadang kalau waktu makan je, dia bagi free je. So ada macam dah cakap kat situ tau, untuk makan malam. Cuma dia perlukan duit makan tengah hari je. So saya dah jimat. Gaji macam mana? Gaji dia bagi tiap minggu. Oh, setiap minggu. Setiap kali minggu, hujung minggu dia akan bagi lah. So ada akan transfer sikit kat adik kan. Selebihnya untuk dia. Tapi kadang-kadang macam ayah rasa macam bulan ni maybe kau gaji tak cukup, ayah bagi je dekat family. Banyak ke dapat tu kalau boleh tahu? Tak adalah sampai 1,000, tapi 500 ke atas. Cukup lah untuk tampung diri sendiri dengan adik. Walaupun agak sesak juga lah kan. And ada bersyukur maybe sebab Alia dapat beasiswa sama. Okay. And I rasa itu pun salah satu usaha Alia untuk Alia tunjuk kata yang Alia ni ada kualiti juga depan keluarga Alia. Sebab nak dapat beasiswa tu bagi Alia bukan mudah sebenarnya. Bukan sekadar pergi interview, cari bahan cara nak bercakap apa semua, tapi fahamlah beasiswa KPM tu macam mana kan. Jadi kita ada usaha kan untuk ni kan, bukan dapat buta-buta macam tu kan. Betul. So tapi Alia harap dia nampak benda tu, kawan dia nampak benda tu. Walaupun Alia dapat beasiswa, pandangan family Alia dia macam sama juga. Dia macam, oh ya ke kakak dapat beasiswa ke? Oh okey lah, macam boleh dah lagi support adik-adik gitu. Dia bukan nak kerja. Dia macam, oh betul tak payah kakak bagi dah kan. Maksudnya beasiswa pun ada bagi adik juga lah. Ya. Dia kerja pun sama. Ya. Sebab kan macam duit beasiswa kan dalam satu amount tu. Lepas tu macam dah tolak dah duit yuran apa semua. Jadi dah tinggal half. So half tu lah yang nak guna-guna selama 5 bulan 6 bulan ni. Begitu. Beasiswa Alia tu dapat 1 tahun ke untuk setiap semester? Setiap nasib baik setiap semester. Tapi ada lebih suka kalau yang macam apa tah yang dapat tiap bulan tu? Lebih murah lah. Tak tahu. Marah-marah 800 bulan macam lebih mudah kot. Kan sebab macam tu pandai manage benda tu. Kalau yang beli seketul yang pasal buat tau, yang tengok masuk awal tu you Lagi kan setiap bulan ujung-ujung SEM tu sesak kan. Kadang-kadang nampak duit banyak tu dah beli benda lain dah lupa dah niat asal tu benda. Tapi Alia rasa kalau Alia nak ubah keluarga Alia, maybe ataupun nak ubah parents Alia untuk macam terima Alia sayang Alia macam susah kot. Alia rasa macam Alia yang sendiri yang kena sedap, yang maybe dengan cara lain kot yang dia boleh sayang Alia. Okey, cara lain tu kita akan cakap sekali. Okey. Sekarang Syakira pula. Apa yang Syakira dah buat untuk dapat kebebasan yang Syakira nak inginkan tu? Cuba yakinkan orang lah, macam kalau nak keluar mana-mana kan, still bagi tahu orang, and then bagi tahu lah yang kawan macam paling rapat. Kalau macam dulu sekolah kan, even nak keluar dengan kawan-kawan pun tak boleh. Tapi sekarang ni macam saya explain lah dekat orang, macam cuba kenalkan kawan-kawan yang saya rapat kan. So bila nak keluar tu, dia akan tanya nak keluar dengan siapa. So saya mention lah nama orang yang dia percayai, macam barang kita kenal kan. Dah dapat tiket dah lah. Dapat gunakan dia lah tiket kan. Kalau guna nama orang tu macam dapat guna lah. So nak keluar sampai malam pun boleh lah. Tapi kadang-kadang Margaret dia tanya, dekat mana tak balik lagi lah. Macam tu juga lah. Tapi better lah daripada dulu kan. Kalau dulu macam kita tak boleh bebas
depan langsung kan. Sekarang macam kita dah explain slow-slow tu macam dia lebih memahami lah. So perasaan Syakira macam mana lepas dah masuk sini dah dapat rasa bebas tu, dia rasa macam mana? Rasa macam mana? Nak kata tak apa, bebas tu pun tak juga sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita macam orang kata, siapa kata tadi tipu-tipu ni? Yang kita tu macam tipu. Kita tipu sunat juga kan kalau kita balik lewat-lewat malam kan. Salah. Ini dah balik dah. Dah balik dah sampai kat bilik padahal ada atas jalan. Macam tu lah kot. Kiranya setiap kali nak keluar tu memang akan inform parents lah. Tapi kadang-kadang tu kalau macam kerak saya keluar kan. Kalau minggu lepas dah keluar untuk assignment. Lepas tu tiba-tiba kan kawan ajak, jom lah minggu ni kita pergi sekian keluar lagi kan. Oh yang keluar dengan kawan tu tak boleh tahu. Yang daripada dia tahu. Macam tu lah. Okey. Jadi macam ada rasa kepuasan tu lah. Walaupun tak banyak lah sebab terpaksa tipu sunat tu tadi tu kan. At least adalah rasa kepuasan. Tapi kalau Syakira macam at least boleh lah Baita parents kata nak keluar gini. Tapi kalau ada tak payah Baita pun tak macam mana boleh je keluar sini. Kalau Syakira Parents strict. oh serius. Memang Tak boleh lah. serta tipu-tipu sunat kan. Ada sebab lah, kena ada sebab. Tapi kadang kita nak tipu sunat pun kita takut juga. Tiba-tiba kita Jadi kan. Dia susah dia kan. Tapi masa dah keluar tu kan, tak nak sampai pun dia cakap hari ni keluar. At least kalau dia tahu pun tak mana. Dia dah sampai. Kat dia tengah marah. Merasakan benda dah sampai. Tapi dah masih sama doa supaya tak ada jadi apa-apa. Kalau Syakira, kalau Zahira ada tipu-tipu sunat dah untuk keluar. Kau memang tak keluar. Tak lah, kalau macam kemak kawan tu ada the inform parents. Tapi macam Syakira kata tadi, kalau kerak sangat pun tak ada lah inform. Ni kalau misal Baita kat abang ke Baita Of course parents. Tapi pergi. Mirza besar ni kena marah lagi tak? Masih mak. Tak, Tak tak marah dah. Dia dah santai dah. Dah santai. Cuma kita lah, cuma tak Rasa dapat. wait lagi lah. Agak-agak kan macam mana mak tu boleh bertukar jadi santai. Jadi faktor umur kot. Sebab dia Faktor macam umur. Energy tu dah kurang dah. Energy dah kurang. Dia pernah sebut tak macam rasa menyesal ke sebab daripada kecil tak nampak dengan anak dia. Mak saya bukan sedih yang itu dulu. Saya dia memang bukan orang yang meluahkan isi hati jugalah. Tak. Dia memang strict, tegas. Tapi ada rasa dia manusia ni mesti akan terdetik juga kalau dia macam dia mesti akan terdetik cuma dia tak pandai nak berdoa. Ya. lah kan. Ya Sebab kan. tu sekarang dia mula macam nak dapatkan diri Ya kan. Dia tak Dia pandai nak cakap. Dia tak pandai cakap, mungkin ada ego dia Ya. sendiri. Ah, Malu ya. kan. Betul. Tambah pula mak kan. Ah, Macam tu ya. lah. Dia biasalah tu. Okay. Jadi kita back semula pada Alia. Jadi macam Alia cakap tadi, apa yang Alia dah buat tu, cara kerja tadi kan, so dapat beasiswa, so dapatlah tunjuk yang Alia pun ada kualiti sebagai seorang anak kan. Jadi hasil dia Alia dapat tengok tak daripada mak dengan mama dengan ayah tadi? Yang beasiswa tu ke? Tak kisah beasiswa ke, cara kerja ke, bagi kredit kat adik-adik ke. Kira macam apa yang dia dah buat tu hasil kat dia sendiri. Hasil kat dia sendiri ataupun hasil yang Alia nampak dari mereka, dari mak ayah. Oh. Tapi yang pasal yang paling ada nampak untuk beasiswa tu kot. Maybe sebab orang tahu kalau orang cakap beasiswa ni macam beasiswa dia macam bagus lah. Yang tu je lah. Yang tu je lah yang dapat macam okey sikit. Kalau yang pasal bekerja tu dia kata normal lah. Cari duit. Cari duit. Sama-sama tolong apa semua. Tapi I tak nak salahkan parents Alia juga. Maybe dulu dia pun di-train macam tu kot. Tu yang buat dia terpaksa jadikan Alia sebagai, bukan jadikan Alia sebagai apa, cuma dia macam Teruskan negasi. ya. Tradisi. Cara Dia pun tak dibesarkan. boleh apa. Jadinya dia pun terpaksa. Cuma yang
cara dia tak kena. Maybe Alia punya penerimaan pun macam Alia expect dia cakap baik-baik, Alia expect dia cakap lembut-lembut. Maybe Alia okey je kalau dia suara bekerja ke, dia nak tegur Alia kan, nak bandingkan Alia, tak kisah. Asalkan Han cakap baik-baik ke, tapi kalau nada Paris hari tu okey je, cara cakap okey je, insya-Allah Alia okey je. Asalkan nada kan, nada tu yang paling penting sebenarnya kalau bercakap. Kalau nada yang lembut-lembut pun kita okey, Betul-betul. Walaupun dia macam nak tegur kita. Berlafik itu kan. Lama pula hati sensitif kan. Okey, Syakira pula, Aina nak tanya apa dia boleh tanya? Saya tak tanya lah, macam mungkin didikan yang dia bawa tu apa, orang kata didikan secara tradisional. Bawa yang daripada dulu tu kan, tak kena. Sebab kalau kita punya umur ni kan, usia-usia kita, parents tu patut didik kita macam sebagai kawan. Bukan dengan kepasaran. Tapi masih ada boundaries. Betul. Sebab sebetulnya dari sekolah menengah tu dah betul di-train sebagai kawan dah, bukan sebagai anak lagi dah kan. Sebab waktu tu tengah fasa kita membesar dah, memang kita memberontak lah. Kalau di teruk-teruk kan, contohnya dapat kita tengok dah daripada rakan-rakan kita tadi kan. Hari ni maybe rasa sebab kita didudahkan dengan kawan-kawan ataupun circle yang macam-macam cara, macam-macam keluarga. And maybe mereka dulu tak berapa nak tahu, oh sebenarnya didikan macam ni yang sepatutnya. Betul. Sebab itu dia tak tahu, jadi dia treat je anak-anak dia macam tu. Betul. Maybe sebab tu kot. Boleh jadi, memang boleh jadilah, memang macam tu je lah kan. Syakira pula, hasil yang Syakira nampak lepas Syakira cuba untuk cakap sendiri, macam nak pergi mana-mana bagi tahu tu je. Oh, okey. Ada kadang-kadang tipu sunat, kadang-kadang tipu kan. Bila dah tidur dengan orang tu, orang macam macam bila dah cakap kat orang kan, kita nak keluar dengan kawan sekian-sekian. Lepas tu diorang pun macam makin lama makin percaya lah dekat kita. Kalau dulu macam even nak naik motor dengan kawan yang kita dekat-dekat rumah rapat yang dia kenal mak pak kawan tu pun dia kenal, budak tu pun dia kenal, dia tak percaya dia nak naik motor kan pergi. Padahal kita nak pergi tuition kan, dia tak percaya. Tapi sekarang ni bila cakap kan, oh nak keluar contohlah bagi tahu, mak nak keluar dengan A, contohlah A tu kita rapat dekat EU ni kan. Lepas tu mak kita pun dah okey lah, boleh bagi kan. Kadang-kadang masa waktu keluar tu pun macam snack-snack gambar, oh ni kawan-kawan ni, so dia dah kenal. So daripada side situ rasanya sedikit sebanyak dapat bina kepercayaan diorang lah dekat saya. So hasilnya dapat bina kepercayaan diorang lah. Walaupun tak fully, tapi at least ada lah sikit. Walaupun masih macam tipu-tipu sunat je kata. Ada kerak-kerak keluar pun tipu sunat juga. Okey. Jadi kita dah dengar dah semua apa yang mereka dah buat, apa hasilnya yang dapat mereka tengok daripada mak abah sendiri kan. Jadi untuk tindakan yang seterusnya, apa yang Alia nak buat? Selagi macam belum cukup lagi apa yang Alia nak. Macam sekarang Alia ambil kos perguruan. Okey. Jadi Alia nak tunjuk kata yang Alia boleh jadi cikgu. Macam dengan title cikgu ni kot, maybe Alia boleh banggakan mereka. So Alia pun nak habis lah, nak lagi 2 tahun nak graduate. Okay. So macam Alia punya maim, I nak bagi dapat dekan setiap sem. I nak macam nak pegang beasiswa tu, jangan terlepas lah. Macam kita kan kena jaga buat kita tu. Betul-betul. Nak maintain tu. So maybe dengan cara tu kot. Cara tu. Maybe ataupun ada rasa macam ada, kan sekarang zaman TikTok kan. Rasa macam maybe boleh boost kita macam send TikTok yang macam ceramah DJ. tu. Tanpa tak bisa yang ni. Itu dah lain dah saya. I rasa macam I nak buat macam ataupun ceramah ataupun macam Menyedahkan orang. ya. Itu saya nak post ke. So sekarang ni macam ada ambil, ada punya feed. Jadi
psychology tau. So macam Alia dah belajar lah pasal psychology tu. So macam Alia macam maybe dengan cara tu kita tak boleh nak cakap kat mereka sebab kita faham lah mereka parents. Nak tegur pun macam tambah-tambah pula parents Alia macam tu. Maybe dengan melalui mereka tengok Alia punya status tu, maybe dia bakal macam Kesedaran. Alia kan. Kesedaran. Betul. Alia mengharapkan yang tu je lah kot. Okay, jadi baguslah sebenarnya Alia ada Tapi okey je kan? Okey, lain rasa okey. Okey je. Sebab kalau kita tegur pun mungkin Kan? akan jadi kita ni kurang ajar. Ya. Sebab kita tegur secara halus selalunya. Betul. Kadang-kadang cara halus tu lagi berkesan daripada macam Tapi tak ada nak bubuh hari-hari. Puas lagi. macam ceramah. Ini pun kata anak dia buang terbiak tu. Okey, so kita dah dapat tahu lah plan Alia tadi adalah untuk macam tadi Alia cakap sekarang bidang perguruan. So dia nak buktikan yang jadi cikgu tu nanti akan membanggakan ibu ayahnya. Lepas tu macam TikTok tadi lah kan, nak post pasal kesedaran secara halus. Cara yang halus lah untuk menyedarkan ibu bapa. Okey, cara yang bagus lah. Tapi ada harap dah tak nak jaga sendiri ni. Apa dia? Ayah harap dah tak nak jaga dah sendiri. Kita doakan. Kita doakan yang baik-baik untuk Alia. Amin. Laju sikit ya. Okey, kalau Syakira pula? Oh, saya bawa pasal dua-dua mainan kan, main haiwan kan. So ada signifikan dia. Okey. Okey. Apa tindakan Syakira untuk buat tadi hasil dia dah dapat bina kepercayaan ibu bapa kan. So apa yang Syakira nak lagi? Nak buat lagi selain daripada bina kepercayaan mereka? Walaupun saya tak dapat bina kepercayaan dia orang 100%, tapi at least ada lah sikit. Apa yang saya nak sekarang ni, macam kita tak boleh nak ubah pun parent kita macam Alia cakap tadi kan. So apa yang kita boleh buat sekarang ni, dengan kepercayaan dia orang bagi tu, kita gunakan untuk kita terbang lebih tinggi kot. Bila kita dapat tunjukkan hasil yang baik kan dekat UM ni kan. So daripada situlah dapat apa orang kata, dapat lebih beri apa orang kata, bukan kefahaman, apa orang kata, bila kita dah kita dapat achieve sesuatu benda dengan cara kita bergaul dengan orang lebih ramai yang teman lebih tinggi kan. So dapat bina kepercayaan orang dengan lebih baik lah. Macam orang lebih percaya kita. So diorang tak adalah macam ikat kita sangat. Bukan ikat macam pokong lah kan. Betul. Kita tak bebas kan. Tapi memang kita je yang kena bubuh. Asyik kena ubah diri sendiri je lah. ubah diri sendiri. Sebab kalau parents tu memang tak boleh nak ubah kan. tak boleh ubah lah. Kalau nak berkias pun macam kita takut ada kata-kata kita tu macam hang diorang lah kot kan, buat diorang terasa. Yang kedua adalah saya rasa kita kan dah besar kan. So apa yang kita rasa terhadap parent kita tak buat untuk family kita akan datang. Contohnya persepsi kita sekolah harian ni dengan sekolah sekolah asrama ni, harian ni lebih, orang kata lebih, kalau orang Kedah orang panggil awak kot. Awak sikit. Buat sikit. Sebab tu lah parents saya macam agak apa orang kata, Ada pandangan skeptikal agak mengongkol sebab dia takut anak dia ni terjebak dengan benda-benda tu pun. So nanti kita bila dah jadi parent, kita macam benda tu jadi depend on individu, bukan sebab persepsi sekolah harian, sekolah macam tu lah kot. So bila dah jadi parent nanti layanlah anak-anak tu as anak tu, bukannya anak tu sekolah mana-mana persepsi yang lain. layan secara adil ya. Sebab bila kita layan anak atau kita kongkong anak macam tu, anak kita tak dapat, orang kata tak dapat nak berkembang. Dia nanti dia dah besar, nanti dia tak dapat, tak reti nak bergaul, tak reti tak boleh nak berkembang lah. Orang kata dia macam dah tumpuk selesa dia macam tu. Okey, jadi kita dah dengar daripada Syakira
dia cuba untuk terbang tinggi. untuk terbang tinggi lah kan. Dia Ah. dia bagi untuk dapat kepercayaan yang sebenarnya. Okay. Macam kita boleh dapat tengok tadi, parents ni dia pun dah dididik dengan cara macam tu. So sampai besar pun dia pun bawa sikap yang sama. Dan ada family sendiri pun diorang mesti gunakan kaedah tradisi, yang sama. kaedah yang sama. So kita sebagai Gen Z, kita sebagai generasi baru ni, kita lah yang kena pecahkan tradisi lama-lama ni kan. So macam semua pun dari education yang baik-baik kan. So kita pun dapat tahu lah macam mana cara-cara yang bagus kan untuk bentuk generasi yang lebih baik pada masa akan datang. Zahira okey kan? Jadi untuk sesi hari ni, ada apa-apa penambahan ke daripada siapa-siapa untuk tambah ke apa-apa nak cakap ke sebelum kita tangguhkan sesi ni? Sebab saya rasa setakat ni boleh dah. Ada apa-apa nak tambah ke? Ada kan? Ada. Alia ada apa nak tambah lagi ke? Saya pernah mahu untuk diri sendiri kot. Okey. Ada cuma nak cakap yang ada yang patut bersyukur dan tak patut merobot macam ni. Ah. Bukan nak merobot macam tak patut. Maybe ni sekadar nak meluah kot. Sebab rasa macam benda ni tak ada nak cerita kat siapa-siapa. Tapi bila dalam kelompok ni ada dia macam berani nak cerita. Maybe sebab dah lama kot ada pendam. Tapi dalam masa yang sama ada patut bersyukur yang ada masih ada lagi keluarga. And ada adik-adik Alia yang mereka pun tak merobot macam mereka pun support Alia sebenarnya. So kalau nak merobot setiap masa semua benda tak kena. So kena bersyukur rasanya. Jadi kita sebagai manusia ni kena bersyukurlah. Sebab walaupun kita dah rasa macam tak adil, macam Alia tadi rasa tak adil semua kan, tapi sebenarnya Allah tu masih sisakan satu benda tu buat kita rasa bersyukur. Macam Alia cakap tadi, dia masih ada adik-adik yang support dia. At least ada juga adik-adik kan. Kadang-kadang kita kena tengok dari sisi, kalau aku teruk, ada lagi orang lagi teruk daripada aku. Macam itu. Kita kena sentiasa berfikir macam tu lah untuk merasionalkan balik pemikiran kita kan. Okay. Jadi untuk sesi kita hari ni saya nak simpulkan pun macam terlalu banyak. Jadi daripada kita dah tahu tadi, semua yang dikongsikan semua ada masalah keluarga masing-masing, bergantung dengan didikan daripada mak ayah sendirilah. Macam mana didikan tu membentuk kita yang sekarang. Jadi kita pun dah dapat pengajaran untuk sesi maksudnya kita sebagai kita sebagai generasi baru ni lah yang kita akan membentuk satu generasi yang baik. Bukan macam kita teruskan dengan kaedah-kaedah yang ibu bapa kita gunakan pada kita. Jadi kita ni lah yang kena pecahkan tradisi yang lama tu kepada yang baru. Okey. Jadi setakat tu saya rasa kita dah boleh tangguhkan sesi kita pada hari ini. Untuk sesi yang akan datang, boleh nanti kita tetapkan tarikh sama-sama bila semua free. Ada masa Kalau boleh apa weekend boleh? Boleh? Boleh weekend boleh ya? Ada kerja. Betul lah, Alia kerja tadi kan. Okey. Nanti inform saja Roger. Okey. Jadi setakat tu saya tangguhkan dulu sesi ni pada hari ini. Terima kasih semua sebab sudi buat sesi dengan saya hari ini dan izinkan saya untuk rekod rakaman kita pada hari ini. Semoga semua dipermudahkan segala urusan. Dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.